geng. Alhamdulillah. Orang dia. Assalamualaikum. Alright geng, alhamdulillah petang ni ada kesempatan untuk aku turun casting mencari ikan haruan geng. Macam biasalah aku cari ikan haruan. So sekarang ni spot aku geng. Tu dia belakang ni spot kapet, tepi ni spot lapang sikit. Jadi alhamdulillah geng, aku dah cast tadi. Dah ada strike 2 ekor. Mantap lah, ada rezeki petang ni kan. So kita syukur lah. Jadi geng, aku nak cuba sambung lagi. Nak sambung je geng. Sementara ada masa, InsyaAllah depan ni mungkin ada lagi. Kalau ada rezeki aku, InsyaAllah geng. Adalah aku dapat lagi kan. Jadi geng, pada sahabat-sahabat yang menonton, aku ucapkan ribuan terima kasih. Yang belum subscribe, aku mohon kasih subscribe lah channel AIC. So geng, aku nak sambung lagi. Korang stay tune, korang tengok dulu strike yang first dengan yang kedua. So terima kasih banyak-banyak. Jom sembat. Bismillah. Oh, barang dia. Alhamdulillah. Saya tapau, mantap. Barang dia, tak padan curut. Tapi saiz ni, nampak. Nampak. Sedang elok nak tapau, mantap. Makan dalam soft rock ni. Padu. Alhamdulillah geng, strike pertama rezeki aku petang ni geng. Makan dalam. Okey, mantap, terima kasih. Alright geng, alhamdulillah dapat strike pertama geng. Kat situ je. Saiz tak besar, tapi sedang lah untuk aku tapau. Jom sambung lagi. Woi, bunyi apa? Mari. Pujuk lagi geng. Ada lagi ni. Kalau ada yang saiz besar lagi, jackpot. Bonus satu. Mari. Tak kena. Dia acah-acah dia geng. Itu sah belum sunat punya saiz tu. Jangan lucut, sangkut semak geng. Oh, ada. Ayah, kena rescue geng. Ada sedut rupa aku ni. Alhamdulillah saiz geng. Hui. Ini macam lah baru syok. Alhamdulillah pukul 7 strike kedua geng. Alhamdulillah. Saiz macam ni lah molek. Kan betul tak ikan? Alhamdulillah geng.
Strike kedua aku petang ni geng. Rezeki tertapau geng. Ini dalam 500 gram 400 gram lah. Mantap ni. Okay, alhamdulillah padu geng. Soft rock aku pun dah terbalik itu. Okay, kita buka. Lepas tu sambung cari yang ketiga. Kalau ada rezeki, insyaAllah. Okay, alright geng. Aku nak sambung lagi. Tuh, di sebalik kapit hijau depan tu ada yang besar tu, insyaAllah lah. Bismillahirrahmanirrahim. Terpujuk dulu. Pujuk pelan-pelan je geng. Casing haruan atas kapit macam tu. Jangan laju-laju. Goncangkan dia. Kasih goyangkan dia. Mari haruan mari. Pelupuk makan. Aku strike kedua tadi depan sana. Dia sedut umpan aku. Bismillahirrahmanirrahim. Try lagi. Mungkin dia keluar daripada rumput tu kan. Tu. Alah lucut. Aduh. Berbuih geng, berbuih. Ayah, bukan rezeki lah. Alamak. Sudah mau gelap ni. Tak apa, balik lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Dia jatuh atas rumput tu. Lepas aku tarik pelan-pelan. Puk, makan lagi. Tu. Alah, lepas balik. Ayo, betul wah bunyi kan. Tak apa. Kau permainkan diriku. Sambung balik lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alright geng, plan B, try pakai SP. Tengok macam mana. 2 kali terlucut tadi kat lapang tu. Aku nak try sebenarnya kat situ. Ni saja aku balik situ kejap. Okay, tak ada yang makan. Try baling sana tengok. Plan B ni sebelum habis waktu nak mancing. Bismillahirrahmanirrahim. Main SP tengok. Tadi berbuih aku lucut yang tadi tu. Berminat tadi nak ambil aku punya SP ni. Ayolah, Arwan jangan sombong pula. Ada makan geng. Besar geng. Alhamdulillah. Saiz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saiz geng. Plan B menjadi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saiz geng. Ini 700 gram ada. Mantap lah. Puas hati aku. Mantap. Alright geng, alhamdulillah tak sia-sia geng aku menukar tukar taktik casting aku kepada plan B dengan menggunakan soft plastik geng. Alhamdulillah naik saiz pipe punya geng.
700 hari ni, 700 gram ada ni geng. Alhamdulillah, ni ada rezeki geng. Tadi 2 ekor pakai soft rock, 2 ekor lucut. Aku tak puas hati, aku tukar soft plastik. Sebab spot lapang sebelah sana, belah belakang aku dia kapet. Alhamdulillah geng, rezeki pakai soft plastik mencakup saiz padu. Mantap geng. Okeylah, waktu pun dah nak malam. Memang dah malam dah pun. Jadi so sampai sini saja untuk sesi casting pagi petang ni geng. Pagi pula ni petang ni. Aku guna soft rock hari ni dengan soft plastik. Alhamdulillah mencakup 3 ekor. Rezeki petang ni geng. Alhamdulillah semua daripada Allah. Syukur diucapkan. So kepada sahabat-sahabat yang menonton, terima kasih sekali lagi aku ucapkan. Yang belum subscribe, aku mohon kasih subscribe. Yang dah subscribe, mantap geng. Jumpa lagi next video. Assalamualaikum. Jom sembat. Mantap.